Okey, Assalamualaikum. Saya nak bagi amalan pembentengan diri. Malahan amalan ni kalau kita baca, dia juga akan mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya dua ayat ini dibaca dalam satu nafas. Ianya mempunyai khasiat sebab kita ni ada yang hasad dengki manusia, sesama manusia, hasad dengki syaitan, hasad dengki iblis, hasad dengki makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk musuh Allah. Jadi jom kita amalkan ayat ini. Okey tuan-tuan, tarik nafas. Sebab dia kena baca satu nafas. Tarik nafas, nanti tengok saya buat A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah. Okey, baru lepas nafas. Masa lepas nafas tu, niat ada apa-apa hasad dengki dalam kepada diriku ya Allah, keluarkanlah. InsyaAllah tuan-tuan, saya ijazahkan untuk tuan-tuan amalkan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan insyaAllah.